Habis dah perkataan B tak lama dah tak boleh pakai dah. Pakai dah. Tak guna dah. Cakap B untuk Especially Bella. baru berkenalan. B ni B nampak B ni B. First time. Tak ni B nampak ni. Iya. Nabil nampak ni. Ni huruf apa? Ini huruf apa Nabil? Ha? Huruf apa? Lah ni B. Bro. Brother. Bella tak pergi undi. Ramai cakap Bella tak pergi undi. Bella dah ditukarkan. Bella dah tukar mengundi tu dekat KL. Oh, Bella IC KL Bukan IC Sabah tapi Sabah. dah tukar alamat. Oh. Bella IC merah kan? Tak kan? IC merah? Kenapa dia nak IC merah? Oh tak, semua biru. Silap. Itu adik-beradik aku IC merah. Adik-beradik IC merah? Alah, yang kalau nak dekat kan. Daripada negara luar kan. Dia dapat IC merah. Guys, hi, ni BB saya BB. Dia panggil kita BB. B tu ke brother? Tahu, Kabi. Bukan bibik bibik. Aku lagi rela panggil. Meja dah set up.